Halo guys, selamat pagi, assalamualaikum. Hari ni kita pindah dapur lagi guys. Dekat bawah dah tak ada air pula. Kita pindah dekat sini. Tadi Apai Tajau dah pindahkan semua barang-barang masak kami dekat sini. Terpaksa guys. Dekat dapur kita jauh tak ada air. Jadi kita pindah dekat tempat yang ada air lah. Ni tempat masak baru kita. Kawasan rumah Apai ni besar. Jadi air tu tak saput sampai dapur. Kat sana tu dapur. Kita nak tengok Apai Tajau tasak buah dabai. Macam tu cara dia. Tuangkan air panas yang menggelegak tu ke dalam buah dabai. Lepas tu tutupkan dia. Tutup. Dah siap. Kalau air panas sangat dia tak nak, dia kena biarkan suam dulu. Okey, siap. Nanti hari ni menu kita sup rampuk campur telur. Kita ada nenas, kita nak buat sayur acar atau jelatah. Jelatah nenas. Ni bahan-bahan dia lah, bahan-bahan masak kami. Okey guys, ini Apai Tajau sedang buat acar nenas ya. Ni dia punya bumbu atau bahan-bahan untuk gaul dengan nenas. Tu barang irisan dia. Kita akan campur bawang, cili padi dengan garam dan micin. Lepas tu gaul. Kalau nak manis sikit boleh letak gula. Nanti kita tengok cara-cara dia. Okey, ni Apai Tajau nak letakkan garam. Timun belum? Timun. Timun tak payah. Timun buat sup. Itu saja. Letakkan garam. Apai Tajau ni banyak main ni. Main-main dia. Okey, lepas tu kita masukkan micin. Micin secukup rasa. Sini sekejap. Telajak letak micin. Okey, kita letakkan micin. Kemudian boleh gaul. Kita girau-girau dia bagi sebati rasa. Pakai tangan lagi ni. Mami dekat sini nak buat sambal belacan. Kita makan dengan sup buah rampuk, acar nenas, ayam goreng. Okey, kita tengok. Dia gaul dulu dengan perasa, nanti baru letak bawang dengan cili. Pedas. Masuklah. Tengok tu dia banyak main ya. Dia banyak main. Girau-girau dia. Ini kita punya hasil acar atau jelatah kita tadi. Sayur nenas ya. Okey.
Kita dah panaskan minyak. Ini nak masak sup buah rampuk campur telur. Kita tumiskan dulu halia. Kita masukkan bawang. Okey, kita masukkan bawang putih. Okay, kita tumis sampai naik bau dan kekuningan macam ni Okay, lepas tu kan kita letak buah rampuk kita yang potong kasar macam ni. Kita gorengkan dia dulu supaya air dia keluar. Kita guna api besar. Kita goreng sampai dia layu. Nampak dia keluar air dia, air timun tu. Mami tak tambah air pun ya. Ni air timun. Kita gorengkan dia dulu. Nanti baru kita masukkan air. Okey, kita masukkan air. Okey, kita masukkan sedikit garam. Masukkan garam. Ini aji atau micin. Kacau dulu. Masukkan telur. Kita masukkan satu-satu sebab kita tak nak ada telur rosak. Kita masukkan satu-satu telur ni. 1 2 3. Okey, kita kecilkan api. Kita biarkan telur tu masak Okey guys, ini kita punya sup telur dengan timun dah siap. Ni simple-simple je, terjun-terjun. Yang ni Apai Tajau nak rebus ayam, kemudian baru goreng. Dia guna lengkuas halia untuk rebus ayam. Cara Apai Tajau nak goreng ayam, dia rebus dulu Dia rebus dulu ayam. Bila dah empuk nanti baru dia goreng. Okey, ni ayam yang rebus tadi. Yang rebus tadi ni kita goreng. Macam ni kat rebus. Yang ni kita goreng. Empuk di dalam. Ni kegemaran Apai Tajau ni cara goreng ayam. Ni dia.